Okey. Siapa nak cakap? Aura. Okey, awak masak apa? Aura. Kita orang masak spaghetti. Sos spaghetti bolognese. Resepi sos, letak air, letak margarin, letak tomato, letak bawang, letak cendawan, sosis. Bye-bye. Okey, hari ni masak apa? Siapa nak cakap? Sos spaghetti carbonara. Masak spaghetti apa? Siapa yang masak? Saya. Mana? Tunjuk sikit. Semua orang masak je. Semua orang? Semua orang masak you. Apa menu awak hari ni? Apa menu? Kenapa kau nak spaghetti, mini burger, jus mangga, lepas tu cheese curd. Okey, bye-bye. Hai. Kumpulan nama apa? Ulama. Kumpulan. 5-star chef. Okey, apa menu awak hari ni? Siapa nak cakap? Menu pertama. Spaghetti. Spaghetti. Lepas tu ada menu Cheese apa curd. lagi? Lepas tu buat air. Air apa? Cheese curd. Apa yang cakap? Air tembikar lychee. Awak ada menu apa lagi? Saya tengah buat spaghetti carbonara. Spaghetti carbonara. Awak buat apa? Tak buat apa-apa. Saya tu ada masak. So, bye. Bye-bye. Okey, nama kumpulan? Halo. Nama kumpulan? Yum Cafe. Okey, siapa ketua? Saya. Okey, bagi tahu menu kumpulan awak. Jus buah-buahan, Lagi? spaghetti, mini burger dengan cheese curd. Okey, siapa yang masak semua ni nanti? Eva dengan Mawada. Eva, saya nak masak spaghetti. Saya nak masak spaghetti ni. Masaklah. Aku make rahsia dia, menu dia. Letak butter, lepas tu letak sos, letak tomato, hotdog dengan daging. Ada Eva. Hello. Bye-bye. Bye-bye. Okey, siapa ketua? Okey, nama kumpulan awak apa? Kacip alien. Okey, apa menu awak hari ni? Sebut satu. Cheese curd. Cheese curd lagi? Spaghetti bolognese. Mini burger. Lagi? Jus mangga strawberry. Rani buat apa hari ni? Diet. Yes. Siapa yang masak ni? Awak ni macam. Macam mana nak masak dia? Letak bawang, daging-daging semua. Lepas tu dah coklat-coklat. Letak sos, letak air, letak meatball. Perbualan daging. Lepas tu kacau-kacau black pepper mozzarella. So yakin sedap ni? Yakin. Okay, so bye-bye. Sarung tangan tak ada ke glove? Kenapa tak pakai? Saya nak celup. Okey. Cepat lagi kat dapat. Okay, habis. Korang kata Patah dua kata. Sepatah dan dua kata. Masak apa? Okey. Kerja saya hanyalah merebus spaghetti. Al dente. Cikgu Syafiq buat apa? Ini kepakaran beliau. Tak ada, bukan kepakaran saya. Saya Cuma mengikut resipi dalam Google je. Okey, siapa ketua kumpulan? Fatih kam. Apa nama kumpulan awak? Nama kumpulan? Super chef. Okey, spaghetti. Siapa masak spaghetti ni? Saya dengan Anu. Ainul, macam mana nak masak dengan Ainul? Bagi dah tahu Ainul awak masak ni. Awak masak apa? Okey, masak apa dalam ni? Masak spaghetti carbonara. Lagi? Apa lagi menu ada dalam ni? Bahan-bahan dia? Bahan-bahan ayam, cendawan, sosis. Anjay. Awak masak apa? Saya tengah buat cheese curd. Cheese curd. Haris masak apa Haris? Haris buat apa? Tak bawa apron. Okay. Alia, what did you do for the day? Today I did cheese curd. And then right now, what are you doing? Making cheese. Making cheese curd. So, this is Oreo. What are you going to do with the Oreo?
Nanti cakap. Nanti bila dah siap semua tu, kita letak sebut cheese curd. Sebut Oreo ni. Lepas tu nanti kita letak marshmallow sikit dengan letak ni. Pandai. Say bye-bye sikit. Bye-bye. Okey, apa nama ahli kumpulan ni? Tim kacik Ome. Okay, menu pertama apa dia? Cheese curd. Biskut. Lepas tu? Spaghetti. Lagi? Mini burger. Lagi? Air. Air apa? Leci. So, siapa yang masak spaghetti ni? Saya dengan Zara. Siapa menu resipi bahan-bahan dia? Sausage, mushroom. Sebenarnya kita nak letak udang tapi macam tak boleh je. So, Mana udang? frozen. Ini apa ni? Kejap, cheese curd. Dah siap. Cheese curd. Tengok sikit mana cheese curd lagi. Rambut aku. Ni kita rabuk bukan nanti. Aduh. Teman aku boleh. Cantik. Okey, inilah hasil kerja murid-murid tahun 4. Boleh tengok. Okey, insya-Allah sedap, insya-Allah sedap. Allah bagi sedap, Allah bagi sedap. Betul, Allah bagi sedap. Ahli kumpulan ni? Kumpulan nama apa? Masakan C7. Okey, menu pertama apa dia? Spaghetti carbonara. Lagi apa lagi ada? Ini burger. Lagi? Cheese curd. Okey, air apa? Air tembikai. Tembikai. So, mana spaghetti tak buat lagi Belum. Tu. Nak ambil. Buka sikit spaghetti Let's awak. speedy. Okey, apa bahan dalam spaghetti ni? Ada sausage, kuah spaghetti carbonara. Siapa yang masak? Saya Aisyah. Rompan. Lah. Okey, awak tengah buat apa? Saya Apa? tengah letak Astagfirullah. Hias cheese curd. Geli kan? Sedap tak? Tak tahulah. Alhamdulillah sudah. Oh, buat apa hari ni? Buat cheese curd. Okey, say bye-bye sikit. Bye. So kita sedang menyaksikan Teacher Akmal seperti chef profesional. Tidak, sebenarnya tidak ya realitinya. Realitinya Realitinya macam itulah. dengan apronnya. Kita tengok dia tengah rebus spaghetti. Do you feel happy today? Yeah, Why you are happy? because sebab masak. Do you love to cook? No. Why don't you love to cook? I like to cook, but it depends on my mood. So you are happy today? Ayam-ayam mak saya rebus. So are you happy? Yes, I'm happy. I'm very happy. Biskut kau cicah kat dia punya ni. Ya. Cheese tu. Lepas tu kau patah-patah sikit. Apa? Lepas tu buat lapis-lapis. Tak tahu nak cakap apa. Dah siap ke? Dah. Dah siap dah? Dah. So lapar tak? Apa? Lapar. Lapar tak? Tak apa. Mana cheese kau awak sana tengok? Mana hasil? Tak, belum. Hai. Siap. Tak patah dah ni. Dah semua. Jom kita tengok kumpulan saya. Halo Nikisha. Cakapkan sesuatu.